Asas insentif pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi graduan ijazah sarjana muda kelas pertama kekal berkuat kuasa dan tidak pernah ditarik balik. Prinsip Timbun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk pelajar miskin dan miskin tegar yang dikenal pasti. Isu pinjaman pendidikan dalam kalangan mahasiswa atau lebih dikenali lagi sebagai hutang telah menimbulkan kerisauan dan kebimbangan kepada pelbagai pihak, terutamanya pihak pembiaya. Kenaikan kos pengajian dan kos sara hidup yang tinggi telah menjadi punca utama mereka mengambil pinjaman tersebut. Sebelum kita menelusuri lagi dengan lebih dalam, hutang ini telah ditafsirkan sebagai kewajipan untuk kita membayar balik wang atau barang yang telah dipinjam daripada orang lain. Untuk lebih mudah difahami, hutang ini dikategorikan sebagai sesuatu barang yang kita telah pinjam dan kita pulangkan kembali kepada orang tersebut. Kajian menunjukkan bahawa kebebanan hutang memberikan impak yang negatif kepada mahasiswa. Lanjutan daripada itu, mereka akan mengalami stres dan kebimbangan yang melampau untuk memikirkan bagaimana cara melunaskan hutang tersebut. Dan seterusnya, prestasi ekonomi mereka juga akan terjejas. Di Malaysia, pinjaman pendidikan melalui PTPTN telah mencapai lebih 74 bilion ringgit sehingga tahun 2025. Namun, lebih 40 bilion ringgit masih belum dibayar, menunjukkan betapa besarnya kesulitan kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa selepas tamat pengajian. Namun, berdasarkan laporan terkini yang diterbitkan oleh Berita Harian, sebanyak 2 juta peminjam masih belum membayar balik pinjaman mereka. Dengan jumlah hutang yang belum dilunaskan mencecah 32.29 bilion ringgit, ini adalah jumlah yang sangat besar dan menunjukkan betapa seriusnya masalah hutang pinjaman pendidikan di Malaysia. Sekarang, mari kita lihat isu pinjaman pendidikan di luar negara, khususnya di Amerika Syarikat seperti di Malaysia. Hutang pendidikan juga merupakan masalah besar, tetapi jumlah hutang di Amerika Syarikat jauh lebih tinggi. Di Amerika Syarikat, jumlah keseluruhan hutang pendidikan mencecah 1.77 trilion USD pada tahun 2024. Ini menjadikan hutang pendidikan sebagai masalah kewangan terbesar di negara tersebut. Hutang ini melibatkan lebih daripada 45 juta orang peminjam dan jumlah ini terus meningkat setiap tahun. Untuk memberikan perspektif, jika kita bandingkan, jumlah hutang pendidikan di Amerika Syarikat lebih daripada 40 kali ganda jumlah peminjam PTPTN di Malaysia yang berjumlah sekitar 74 bilion ringgit. Di Amerika Syarikat, jumlah keseluruhan hutang pendidikan mencecah 1.77 trilion USD pada tahun 2024. Ini menjadikan hutang pendidikan sebagai masalah kewangan terbesar di negara tersebut. Hutang ini melibatkan daripada 45 juta orang peminjam dan jumlah ini terus meningkat setiap tahun. Ramai orang tanya, okey ke student hutang ni? Bukankah hutang tu membebankan? Sejujurnya, saya pun pernah rasa takut. Tapi, bila kita belajar tentang makasih syariah, cara pandangan kita terhadap hutang pendidikan ini akan berubah. Dalam Islam, makasih syariah yang pertama kita kena faham dalam isu ini ialah hifzul akli, iaitu menjaga akal. Pendidikan tinggi bukan lagi satu kemewahan, tapi terjadi keperluan untuk kita faham agama, kerjaya dan bantu masyarakat. Kalau tanpa pinjaman pendidikan, mungkin ramai antara kita tak mampu untuk menara gading. Jadi, mengistibatkan hukum ini, berhutang untuk ilmu itu dibenarkan demi menjadi kualiti akal kita. Tapi, kita kena pandai beza antara daruriyat, keperluan mendesak dengan hajatiyat, kemudahan. Kalau saya ambil pinjaman sekadar untuk bayar kos sara hidup asas itu, masuk dalam kategori keperluan yang dibolehkan syarak. Tapi kalau pinjaman itu digunakan untuk tukar phone baru, gaya hidup mewah, itu dah lari dari makasih asal. Prinsipnya mudah, kita ambil sekadar apa yang perlu saja. Satu lagi ialah fizul akmal, iaitu menjaga harta. Islam tak nak kita terjerumus dalam bencana hutang. Sebab itu,
bila kita buat keputusan nak berhutang, kita kena pastikan pinjaman itu patuh syariah dan kita ada perancangan untuk bayar balik. Kita tak nak nanti kerana nak jaga akal, akhirnya harta dan masa depan kita pula musnah sebab muflis atau faedah yang riba melampau. Kesimpulannya, berhutang untuk belajar itu ada sandaran hukumnya dalam makasih syariah. Asalkan niat kita betul dan kita bertanggungjawab tau. Bayangkan korang baru je mula pengajian tapi dah kena bayar yuran. Yuran pula tinggi, buku pun mahal. Kos sara hidup apatah lagi, mestilah lagi tinggi. Kalau keluarga tak cukup nak bantu, pinjaman pendidikanlah dan di jalan penyelamat dia. Tapi pinjaman bukan sekadar duit, ia merupakan satu tanggungjawab yang besar. Dalam Al-Quran, Allah ada ajar tentang hutang dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan ayat paling panjang dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk suatu tempoh tertentu, hendaklah kamu menulisnya. Maksud ayat ini sangatlah jelas. Islam membenarkan hutang tapi bukan secara sebarangan. Hutang mestilah ditulis supaya jumlahnya tepat, tempoh bayarannya jelas dan hak pinjaman kedua-dua pihak terjaga. Ini untuk memastikan tidak ada satu pihak pun yang dizalimi atau teranaya. Allah juga tekankan bahawa orang yang berhutang mesti jujur dan bertanggungjawab. Dia tak boleh mengurangkan hak pemberi hutang dan mesti berniat untuk menunaikan tanggungjawabnya bila sudah mampu. Kalau yang berhutang pula lemah atau tidak mampu, walinya boleh membantu dengan membayarnya semula secara adil. Dan wajib ada saksi supaya tiada pertikaian yang berlaku. Bagi mahasiswa, pinjaman pendidikan bukan sekadar duit untuk belajar. Ia merupakan satu amanah yang besar. Amanah untuk belajar bersungguh-sungguh, amanah untuk menghargai bantuan yang diberikan, dan amanah untuk membayar semula pinjaman yang telah diberikan. Ayat ini mengajar kita bahawa hutang itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Dengan memahami ayat ini, kita belajar bahawa ilmu dan tanggungjawab berjalan seiring. Bila kita ambil pinjaman pendidikan, kita sebenarnya belajar dua perkara, iaitu ilmu akademik dan ilmu tentang amanah, disiplin dan integriti. Jadi, sebagai mahasiswa, pinjaman pendidikan bukan sekadar kewangan. Ia adalah latihan menjadi insan yang lebih bertanggungjawab pada masa hadapan. Jadi tadi korang dah dengar dalil tentang hutang. So sekarang saya nak bagi cadangan untuk mahasiswa. Mula korang dapat pinjaman, masa tu banyak pelajar rasa lega. Time tu korang tak payah pasal yuran, buku semua sebab dah settle oleh pinjaman. Tapi sebenarnya itulah cabaran yang bermula. Sebab bila duit tu masuk, kita jarang fikir satu benda. Duit tu bukan duit kita sepenuhnya. Setiap ringgit digunakan, kita kena bayar balik satu hari nanti. Ada pelajar guna pinjaman ikut keperluan macam yuran, sewa rumah, makan minum. Tapi ada juga pelajar yang terleka belanja lebih sebab fikir nanti boleh bayar. Bila hujung semester, duit dah habis, stres pula yang datang. Sebab tu penting untuk ada bajet walaupun simple. Tak perlu pun nak lebih-lebih. Cukup duit masuk berapa, duit keluar untuk apa. Benda kecil ni sebenarnya boleh elakkan masalah besar. Satu lagi orang selalu lupa, iaitu bayaran balik. Masa belajar rasa macam jauh, tapi bila dah graduate, dah mula kerja, komitmen mula bertambah. Kalau dari awal kita dah kawal perbelanjaan dan tak tambah hutang lain, bayaran pinjaman lebih ringan. Kesimpulannya, pinjaman pendidikan bukan musuh kalau diurus ia dengan betul, bantu kita kerja impian tanpa membebankan masa depan.